Assalamualaikum. Kembali lagi kita berjalan-jalan di Perlis. Hari tu aku dah pi Gua Cendrawasih. Dan ni pula aku nak terjah lagi port yang agak baik lah di Perlis ni. Sejak menjak ni aku memang merantau kat Perlis lah ni. So aku buat lah research. Aku nak terjah ke Gunung Medan. Hampa dengar perkataan gunung tu kan, hampa try teka berapa ketinggian Gunung Medan ni sebenarnya. Dah teka. Okay, aku tengok Google kan. Ketinggian dia 40 meter je pun. Tempat tu aku tengok dia bukanlah hiking sangat pun tengok. Dia macam lebih kepada untuk pot-pot lepak tu ada lah. Rekreasi ke. Tapi memang pot-pot lepak lah. Macam hampa nak ambil suasana pemandangan Perlis lah. Macam tu lah. So ni lah, memang kena lah untuk siapa-siapa yang main Perlis kan, tapi tak tahu nak pergi mana kan. Amai sini aku bawakan hampa tempat ni. So jom Gunung Medan. Ada orang pukul 7.44 ni. Waktu dia gunakan tak kena bayar kot no. Macam free je parking. Sampai. Oh tu ada tanda juga. So tak payah pakai kasut hiking pun tak apa. Pakai slipper pun boleh ke ni. Jalan tak je aku rasa ni. Bukannya jalan track pun. Yang aku baca sendiri tu. Camping 200.5, cafe 300, viewpoint 350. Easy je. Oh tutup Boleh buka kot. Tak boleh apa? Kau dah track lain. Oh dah lalu tepi tu patutlah. Aku ingat lompat pagar ni. So viewpoint 350 meter lah. 350 meter track yang macam ni, yang menaik 300 apa 200.5 250 meter. Dia track yang menaik macam ni tak sama dengan track jogging lah. Track jogging tu landai, cepat sikit. Tapi tak apa, sikit pun. Macam vibe ni ya, guna jerai yang jalan raya. Kod ni boleh naik ya. Kod jalan pintas ke kan. Nampak dah abang viewpoint lagi 150. Aku dah sembang-sembang nak mengarut-mengarut, dah jalan 100 meter. Ni atas ni sampai kot
Takkan ni je. Ni orang kata ni glamping. Mai aku usah-usah sangat, tak ada apa. Boleh masuk kan ni kan. Ni ada orang. Okay, tu ada orang. Sebab ada kain yang memberi jemuran tu. Tak mau pergi situ. Baru aku tahu rupanya beza camping dengan glamping. Camping ni macam tu lah, kemah yang kita duk tahu tu lah. Glamping ni macam ni yo, kemah tapi kemah yang jenis advance lah. Dia macam rupa igloo, yang rumah salji tu. Ni viewpoint pun ni. Sampai ni. Oh, tu kafe. Aku nak naik viewpoint dia. Rancak, ada buai. Sebagai hikers yang berjuta-juta kali naik anak tangga macam ni kan, come on lah. Sana boleh turun ke apa? Tengok macam mana lah luar ni tengok. Malah lah aku nak pergi. Aku tak berapa ada mood sangat nak hiking-hiking ni. Aku nak main sat-sat lah, lepas tu aku balik lah. Macam mana boleh ada beg tinju kat sini? Siapa yang duk main training kat Gunung Medan ni? Gerah. Panahnya. Peluh-peluh aku. Kau tu kemana, bang? So sini lah, puak-puak lepak ni. Aku rasa ni ramai, time-time malam ramai lah. Pagi mana ada ramai, bang.
Orang nak main sebab nak berjogging lah. Lutung tadi. Aku nak lari, tak boleh. Lutut aku sakit bang. Hiking kawan sangat, jadi lagu ni kan. Jalan pun payah. Ini tong sampah awal tadi tu. Turun, tak sampai 5 minit pun sampai lah. Hutang ni boleh sewa kereta kot. Tapi tu lah, nak bawa apa? Many minutes later. Ui, nak hujan kau ha? Itu aku situ. Oh boleh potong sini rupanya. Selesai untuk aku tak boleh claim ni mendaki lah. Ni macam lebih kepada macam nak keluar-keluar peluh macam tu. Dia tak lasak sangat pun. Okay lah, takat tu lah video tu aku untuk kali ni. Jom, Assalamualaikum.